Saya benci AI. Okay, sabar. Jangan marah dulu, sabar. Saya ada buat video pasal AI dekat channel YT saya. Korang boleh check sendiri video ni. Tapi saya sengaja tinggalkan point ni untuk buat satu lagi video yang versi macam ni untuk social media saya yang lain. Saya benci generative AI. Korang boleh tengok video YT saya untuk tahu sebab yang lain. Tapi ini basically sebab utama kenapa saya tak suka generative AI. Sebab generative AI ni tak ada kualiti dan sekarang ni ianya berleluasa. Itu masalah utama saya. Korang ingat tak hari tu TV3 ada keluarkan siri animasi guna AI? Korang tahu tak dorang buat azan pun guna AI? Ironik gila bila Primeworks Studio, basically satu company kan dengan TV3 tu, keluarkan movie Agent Ali, The Movie 2 yang basically ada message anti-AI. Well, Agent Ali bukan anti-generative AI but you know, AI in general. Saya nak hantar message ni kepada semua producer, director, penulis, pelakon. Saya just nak cakap, kalau awak buat movie dan dalam movie tu ada AI, jangan sekali-kali memanggil hasil tu sebagai karya seni. Sebab bila ada AI, it's not art anymore. Ya, it's budget friendly for you. Kita orang nak tengok movie tu tetap kena bayar tiket harga sama, tapi quality down sebab guna generative AI, guna Sora, dan sebaik Sora dah tutup. Serius korang, ada lagi sebab lain kenapa saya tak suka generative AI? Tengok dekat video YT saya.